30 doa sepanjang Ramadan. Kita baca doa hari ke-29 kita berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghashini fihi birrahmah warzuqni fihi at-tawfiqa wal ismah wa tahhir qalbi min ghayahibit tuhmah ya rahiman bi'ibadihil mu'minin. Ya Allah, liputilah aku padanya hari ini dengan rahmat. Berikan aku pada hari ini rahmat dan kurniakan kepada aku taufik dan pemeliharaan. Serta sucikanlah hatiku daripada noda-noda fitnah. Wahai yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Walhamdulillahirabbil alamin. Moga-moga segala doa yang kita bacakan untuk bulan ini, sepanjang bulan ini, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita dapat baca bersama dengan keluarga yang tersayang. Amalkan, pasti mustajab.